kita. Yes. Daripada minggu lepas tak balik-balik. Memang stay sini. Dia stay kat sini. Nami tunggu mana nak buat Nami? styling. Nami. Kenapa ada patung Nami. sampai 3? Patung ada 3 ni. Yang ini yang Tapi yang rendah ni sikit real lah. stone. Memang aku. Oh, ya Allah. Ini sewa murah sikit. Ha? Patung ni sewa murah. Jadi senang kena arah. Senang diarah-arahkan. Kita pun nampak sama colour sedondon dengan patung. Ya. Okey. Matching. So mungkin ramai yang tak tahu. Salma have a degree in styling. You belajar kan? Styling. Masters Fashion in lah. fashion. Masters in fashion dekat belajar kat mana entah itu? Belajar kat London. Belajar dekat Degree London. kat London. So minggu ni kita nak belajar macam mana nak stylekan Betul. baju yang kita dapat. Alah, tak Ya. banyak pun tips. Tapi Okey. basically just nak share lah macam mana nak elevatekan look tu. Boleh, especially boleh. Kita time pun raya. sambil-sambil je lah. Dan kita borak jugalah. Betul. Berkenaan dengan fashion. Betul. Dan Sebab juga hari 100 ni, plus. sebab hari ni special di Meletup. Ya. Raya lagi fresh dengan 100 plus. Bagi tenaga untuk gaya, Ya. stamina untuk beraya dan style tetap Betul. on point. Yes. Sambil kekal hidrat. Lebih kuat Nami lah. Dua-dua pandai membaca. Memang Bagus. kita pandai membaca. Sebab Yeah. sekarang ni kita ada cabaran lah. Kita ada cabaran. Alright. Untuk Syama, untuk Nami di Yeah. 100 plus X Charles. Okey. Fashion battle Oh, Meletup. battle ke? Kita battle, bukan ni bekerja battle sama. sebenarnya. Dia dah start dah. Tak, I saja-saja. You warm up. Yeah. You warm up. Okey. So ikut Okey. kreativiti masing-masing. Alright. Syalma mannequin girl, Nami mannequin guy. Okey. Tinggi betul. Yeah. Alright. So, Alright. jom kita tengok apa hasilnya. Baik, sambil-sambil Okey lah. lah, sambil-sambil lah kan. Kalau Syalma boleh Wow. share. Okay, so this year kan kalau korang tahu, kalau korang perasan everything macam trend dia selendang. Betul. Betul lah. So Tahun sebab ni- tu baju yang kita orang buat 100 plus dengan Charles ni pun ada elemen-elemen selendang. Okey. Tapi tak salah untuk kita extrakan lagi. Betul. Sebab Let's go. setiap tahun kan orang kata dia macam Met Gala. Wow, baru letak pun dah jadi. Adik, ni susah. Okay, ni. ini Tak, yang tu Nami tu. Patung tu. Sama tinggi. Sama tinggi. Mannequin. Nami buat apa Mannequin. tu? Sebab tu saya tak tolak. specialnya collaboration ni sebab I rasa every year mesti kita tengah cari something yang fresh kan. Something yang baru kita nak buat exciting. Okey. So I rasa this collaboration is very exciting untuk kita orang juga as a brand. Yes. And I rasa siapa je yang tak minum 100 plus. Betul. So I rasa sangat macam it's our first time collaborating with a beverage punya brand. Betul, kan. betul. So bila they wanted to collect, they wanted to do something lain which is fresh. So kita buatlah baju. Mula fikir kat macam mana nak buat baju Melayu atau baju tradisional kita. Lepas tu nak collaborate pula dengan beverage dengan air betul. kan. So macam Beverage and fashion. And takut orang tak boleh Betul. nak imagine atau tak relate dengan benda tu. Tapi yalah, alhamdulillah this is the outcome. Obviously kita terpaksa, bukan terpaksa, kita gunakan kain dia, kain yang sangat breathable and sangat sejuk. So dia resemble lah minuman isotonic tu. Tapi lepas tengok Elemen fresh tu. Yeah. Salma buat ni, tak tahu pula yang fashion dengan air 100 plus ni boleh jadi so Kan? kohesif tau. Yeah. Oh wow. Saja je nak guna perkataan tu. Kohesif. Kohesif. Dia macam kata kohesif. Tak, yang ini okey tak ni? Okey. Okay, ni so basically kalau nak extrakan Cantik. lah. Yang ni cantik. Tapi kalau tengok Nami, Syalma kan, korang ni very ni lah Fashionable. multitasker. Ya. Tak, multitasker. Taklah Nami dia pengacara. Lepas tu malam-malam lepas tarawih pergi workout pula Nami. Oh, ya ke? Apa dia? Pergi dah workout ni sekarang? Dia workout sekarang. Ah. Pickleball, pick up ball. Tapi aku workout weh. Bagi tahu Mi, rahsia. Rahsia apa? Ya. Rahsia Apa tak dah? aktif. Tak. Hilang seluar patung Dah tu, hilang. seluar tu dah fashion. Dia pergi tutup. Alright. Sebenarnya okey lah kot. untuk mengekalkan tenaga dan juga hidrasi bulan puasa, terutamanya lepas berbuka lah. Ya. Memang saya amalkan 100 plus zero. Oh, yang zero. Alright, yang zero. Yang zero. Yang tu. Okey. Sebab 100 plus zero ni, terutama tu yang zero pitch tu, dia rasa dia padu tanpa kalori. Mana satu ni? Zero ke zero piece? Zero piece yang baru. Ada Zero piece ada yang baru. Biasa Zero. cakap. So, takut orang confuse. So, Ada dia zero ada piece. zero piece. Yang ni zero, Yang ni zero. sugar. Zero Okey, sugar. tapi yang pitch ni kamu bayangkan pun zero juga. Wah, tapi rasa padu. Rasa dia. So Tapi better. rasa pitch. Kan, lagi satu, kita bolehlah buat rutin harian tu tanpa rasa letih. Betul. Terutamanya senam. Hebatlah Nami. Hebatlah. Hebatlah Nami. Power lah. Yelah, kita kadang-kadang lepas terawih penat sikit Ya, kan. betul. Tapi betul tau, bila minum ni terus jadi bertenaga. Yes. Nak rasa ringan? Nak rasa ringan. Nak rasa ringan? Nak buat banyak rakaat ni? Buat banyak rakaat. Korang kena try 100 plus Yeah. lemon lime. Wah. Lagi satu, lepas dah settle ibadah ke workout ke apa ke, kau bayangkan minum je rasa limau padu ni, boleh buat aktiviti yang cergas balik. Push. So dalam banyak tu mana you punya favourite?
Dah peach ni dah keluar memang ambil peach lah. Cuma kalau nak cerita kelebihan untuk 100 plus aktif pula, low carbonate sebab dia lembut. Lembut je masuk perut. Kan. Jadi lepas harian kita berpuasa tu, minum je 100 plus aktif yang tanpa karbonat ni, confirm rasa segar semula. Yang penting dia masuk perut tu lembut. Tak ada rasa cocok-cocok, tak ada rasa senak-senak. Ui, tapi saya rasa dia orang berdua ni memang banyaklah stok 100 plus dekat rumah. Betul tak? Zero ada, zero peach ada, lime pun ada. Sebab memang elok dan syok kita pastikan stok 100 plus ni. Stok tu kena ada. Kena ada. Jangan beli satu dua. Lepas stok tu kita jadikan stok 100 plus pula kat rumah. Wah. Banyak 100 plus bayar Mi. Dia bukan cerita bayar tak bayar tu. Dia cerita dia pasal? Dia cerita pasal 100 plus ni dia dapat bantu kekalkan hidrasi tu. Kan sebab dia ada elektrolit yang membantu menggantikan cecair dan garam mineral yang hilang akibat aktiviti harian, cuaca panas dan make sure korang akan kekal segar. Biar saya sambung. Sepanjang masa. Yes, betul. Nampak kita orang ni punya brother, kita orang boleh baca. Align. Boleh baca. Finish each other Cohesive. Kohesif tadi tu kan macam salah. Okey. So kita nak umumkanlah siapa dia yang lebih pandai menggayakan kedua-dua mannequin kita ni. Saya rasa Nami punya betul-betul. Nami. Ya. Yang ni I dia confused patah lah. tangan ke? Ini bapaknya si anak Fadli tu. Fadli Yang mana? ni nak dicematnya sebab dia, anak dia gaya mahu kan minta duit gaya je kerja. Dia get ready. Gitu. Mi, saya rasa saya setuju dengan Shalma lah. Less Sorry lah. is more. Less is more. Tahniah, Shalma. Yes. You are the winner. You are the winner. Ya, So ya, awak ya. baru saja memenangi 2 botol 100 plus. Terima Yes. kasih. Saya tak pernah baju ni ke? Awak tak menang. Awak tak bakal. bakal. Awak Awak punya founder. sebab tu. Tu awak Tak kena punya. join dulu. Okey, so kita remind dekat semua yang sedang menonton ni macam mana cara ni nak dapatkan koleksi baju raya 100 plus X Sauce. Alright, caranya mudah saja. Macam yang Nabil katakan tadi, belanja minimum RM35 je dalam satu resit. Ya. Itu pun dah layak dah untuk korang menyertai peraduan Dah dan layak dah. berpeluang memenangi koleksi baju raya 100 plus X. Jangan lepaskan peluang sebab hari ini dah hari terakhir dah. La Rasa ilah. Rasa dah macam hari baru. terakhir dah. Rasa macam Baru semasa. rasa macam baru jumpa kan? Baru tadi. Rasa macam dia javu. Dia javu. Okey, Jadi so macam nak kena join? grab cepat-cepat nak dapatkan sekarang. Join live stream special pin yang TikTok. Pergi tengok live dia sekarang sampai pukul 11 malam nanti. So korang bolehlah beli 100 plus dan menang koleksi ni. RM35 Wow. minimum. Limited tau, tapi tak banyak. Yo. limited stock, Berapa So, berapa sampai cepat dia dapat. Kita sini-sini lah. Berapa je yang Shalma buat sebenarnya? Limited lah. Dia macam tak. Nanti kita share. Nanti kita Nama share. line, Sementara stok nama line. masih ada. Saya rasa tinggal 2 line ni je. Punyalah limited. Yang lain ni kita Okey. dah pakai. Tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Shalma dan juga Nami. Kita ambil kesempatan ni lah. Minggu depan dah tak jumpa dah raya. Selamat raya Mak Selamat Zabatin. Raya. Selamat Raya Selamat Zabatin. Raya. Salah silap mohon ampun dan maaf. Raya lebih fresh dengan 100 plus, sentiasa kekal segar dan sentiasa sambung. Terhidrat. Video yang korang tengok tu pendek je. Kalau korang nak tengok video yang panjang, korang boleh tengok dekat Astro Go, okey?